Ketika negara menyaksikan gelombang siasatan besar-besaran terhadap individu berpengaruh, tokoh politik lama dan jaringan kuasa yang selama ini dianggap tidak tersentuh, muncul satu persoalan pelik di tengah-tengah perbincangan nasional. Mengapa pada saat SPRM menunjukkan taringnya, Datuk Seri Rafizi Ramli memilih untuk mempertikai ketuanya? Dalam tempoh setahun ini, SPRM bergerak dengan ritma yang jarang kita lihat. Di bawah kepimpinan Tan Sri Azam Baki, Suruhanjaya itu bukan sekadar membuka kes, tetapi menggoncangkan struktur lama yang selama ini terlindung oleh politik, pengaruh dan kekayaan. Ia bukan kerja kecil, ia bukan kerja selesa, ia kerja yang menjemput risiko. Kerana itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri beberapa kali memuji keberanian SPRM. Satu tindakan yang membawa mesej yang jelas bahawa kerajaan melihat perubahan institusi sedang berlaku, bukan sekadar janji. Dalam satu ucapannya, Anwar menyebut SPRM telah menggegarkan negara. Dalam ucapan itu juga, beliau mengingatkan bahawa menyentuh mereka yang memiliki ratusan juta atau bilion ringgit bukan tindakan yang ada ramai penyokong. Ini pujian yang datang daripada pengalaman. Anwar tahu sendiri bagaimana kuasa lama bertindak balas apabila kepentingan mereka disentuh. Di tengah pujian itu, timbul suara Rafizi yang mencadangkan agar kontrak Azam Baki tidak disambung. Dan di sinilah kejanggalan bermula. Siasatan sedang rancak, integriti sedang dipertahankan, keberanian sedang ditunjukkan. Tetapi Rafizi memilih untuk menimbulkan persoalan terhadap individu yang sedang menjalankan tugasnya dengan baik. Soalan paling penting, apa motifnya? Jika alasannya sekadar untuk pulihkan keyakinan rakyat, kenyataan itu tidak selari dengan realiti di lapangan. Rakyat melihat keberanian SPRM bukan kelemahannya. Mereka melihat tindakan, bukan retorik. Mereka melihat hasil, bukan teori. Azam mungkin bukan tokoh sempurna. Tiada ketua mana-mana agensi pun sempurna. Tetapi ketika institusi sedang bekerja, mempertikaikan ketuanya bukan langkah reform, malah kedengaran seperti langkah politik. Lebih pelik lagi, Rafizi tidak menamakan apa kelemahan Azam. Tiada bukti bahawa Azam menghalang reform. Tidak ada tanda beliau menyekat siasatan. Malah kenyataan beliau sendiri menunjukkan kematangan. Jika kerajaan tidak menyambung kontraknya, beliau menerimanya. Jika diganti, beliau tidak membantah. Seseorang yang tidak bergantung kepada kerusi tidak perlu dipaksa turun. Jadi apa tujuannya? Ada yang membaca kenyataan Rafizi sebagai usaha mengalih kemarahan selepas kekalahan Sabah, dan ada juga yang melihatnya sebagai cubaan mencipta identiti baru setelah peranan politiknya semakin kabur dalam kabinet. Tidak kurang yang menganggapnya sebagai langkah tergesa-gesa untuk membuktikan beliau masih memegang bendera reformis meskipun kerajaan sudah pun bergerak ke arah itu tanpa desakan beliau. Tidak kira yang mana satu, kesilapan utamanya sama. Kenyataan itu tidak berakar pada keadaan sebenar. Ia lebih berbentuk strategi politik berbanding kepentingan institusi. Dalam politik, waktu adalah segalanya, dan Rafizi memilih waktu paling tidak sesuai untuk menimbulkan persoalan terhadap SPRM. Pada saat SPRM sedang menjalankan tugasnya dengan agresif, pada saat Perdana Menteri sendiri mengakui keberaniannya, dan pada saat rakyat akhirnya melihat institusi penguatkuasaan bergerak tanpa pilih kasih, Azam Baki mungkin tidak minta dipuji, tetapi prestasinya tahun ini bukan suatu yang boleh dinafikan. Beliau menjalankan tugas sebaik mungkin dalam keadaan yang jauh lebih rumit daripada apa yang dilihat oleh orang luar. Dan ketika seseorang bertugas dengan baik, mempertikai dirinya tanpa asas kukuh adalah tindakan yang lebih melemahkan naratif reform daripada menguatkannya. Akhirnya, persoalan asas ini kekal. Ketika SPRM sedang bekerja, mengapa Rafizi memilih untuk mencipta isu tentang ketuanya? Jika jawapannya jujur, ia harus terbuka kepada rakyat. Jika tidak, ia akan terus dibaca sebagai pencaturan politik, bukan perjuangan integriti.